Alah, rendah sangat. Ada orang ambil gambar guys. Semua gambar rosak disebabkan dia travel Eropah. Itu Korea ke Korea? Korea ke Korea? Hi, welcome back to my channel. Assalamualaikum semua. Dah lama rasanya agak Abaisyah tak buat YouTube. Dah hampir 2 tahun kot. So sekarang ni Abaisyah berada dekat Switzerland, di area Grindelwald. So kat sini banyak gila salji. So Abaisyah nak ajak korang jalan-jalan dekat kawasan ni. Kot mana tahu ada aktiviti-aktiviti yang best kat sini, Abaisyah akan tunjuk lah dekat korang. Okay, pada korang yang nak Abaisyah terus buat YouTube, jangan lupa subscribe, follow dan share video ni. Dan kita terus berjalan dekat kawasan sini. Jom kita tengok apa yang best dekat kawasan Grindelwald. Tengok tu. Wow. Di sini dia punya sejuk dalam negatif 1. Okay. Bawah sana ada banyak kedai, ada hotel semua tu. Mungkin ice skating pun ada kat sini. So kita tengoklah apa yang boleh dibuat dekat sini. Jom. Abaisyah dah nampak dah benda-benda yang menarik yang Abaisyah nak tunjukkan pada korang kat sini. Mesti seronok. So, tapi tak tahulah ni tempat budak kecil ke dewasa boleh kot. Sebab budak-budak ni dah besar juga. Aku dia tak tahu budak-budak punya ke. Buai. Alah, rendah sangat. Tak payahlah. Ini baru nak main buai kat sini. Tapi untuk budak-budak kecil lah. Tak apalah. Kita pergi tempat lain lah. Cari tempat dewasa sikit. Okay, sekejap, jom. Alright, dah nampak benda yang best buai ni. Sorang-sorang pun jadilah. Terus minit 2 minit kan, budak-budak Mat Saleh ni dia nak main di sini. Tapi tak apalah, bagilah peluang orang Asia juga nak main kat sini. Bagilah sekejap peluang kan. Kat Malaysia ni tak dapat nak main benda ni, orang pandang. Kat sini tak ada orang nampak. Aku dah rekod. Ha? Dah takat gambar. Dah rekod eh? Dah ambil gambar? Oh, ada orang ambil gambar guys. Mana kalau kau nak tengok, dah macam orang Switzerland tua. Dah lah. Ada. Okay dah. Aku Abaisyah sebenarnya dah lapar. Nak cari tempat makanan halal kat sini. Harap-harap ada. Jadi ni apa ni? Ni apa? Dia tengah kencing ke? Itu bukan. Oh, permainan juga. Oh, apa benda ni? Apalah. Jalan. Cari tempat makan. Mana? Jom. Sana depan tu ada tempat lepak. Sini ada jual souvenir. Okay. Setakat ni belum nampak lagi tempat aktiviti yang boleh dibuat kat sini. Tak apa. Kalau ada yang menarik nanti Abaisyah tunjuk. Okay. Sekarang kita bersama dengan fotografer Abaisyah yang Abaisyah bawa tanpa rela. Semua gambar rosak disebabkan dia. Full. Macam mana? Gambar. Ambil gambar. Kau nak ambil gambar siapa? Kau rekod tu. Ha. Cantik kan? Cantik tu. Nak fokus kat sini. Dua. Tak payah dah, bini aku tengok. Okay lah. Okay lah. Jom bos, kita pergi cari makan. Boleh tengok. Boleh ngintai orang kat atas tu.
Tengok guys, Ibu dia nak tengok apa yang ada kat atas. Oh, kena bayar. 1 kali 2 Swiss franc. Mana ni 4 Swiss franc. Orang kat atas tu pun kena bayar. Salji masih ada. Cuma bukan snow. Salji tu bukan snow ke? Snow wall. Betul? Ha? Snow apa? Snowfall. Ha? Snow cream. Okay lah. Alright, nampaknya belum masa untuk makan. Budak ni tengah melayan kamera tu. Pul, kita punya trip kat sini, siapa yang bawa kita pergi sini? Travel Eropah. Bukan. Kau tak tahu ke? Oh, tak tahu. Kau tak tahu, kesiannya. Kembara Eropah, Travel and Tour. So kalau korang nak pergi travel tapi nak macam Abasya datang sini, datang sendiri, tak ada ejen Kembara Eropah yang ikut, tapi diorang sediakan itinerary apa nama dia? Itinerary. Diorang sediakan guide lah, diorang. So Abasya datang sini, diorang tak ada ikut, cuma diorang sediakan, diorang yang guide Abasya melalui WhatsApp. Nak pergi mana, hari ke berapa, nak pergi mana, hotel dekat dengan tempat apa, semua tu dia yang settlekan semua. So Abasya hanya ikut je map yang dia bagi. Tapi kalau korang nak by group pun boleh. Ada tour guide yang boleh bawa korang pergi sini. So korang kalau nak tahu package yang ditawarkan oleh Kembara Eropah, korang boleh tengok nombor di bawah. Korang boleh WhatsApp ataupun kontak IG ataupun TikTok Kembara Eropah. Okay? Okay guys, nampaknya macam tak ada makan kat sini. Ada makanan halal, tapi kita kena tengok ni apa, orang Melayu ke orang Islam ke yang makan kat sini kan. Kalau tak ada, kita pergi tempat lain je nak makan. Sebab sini tak ramai pelanggan pula dulu. Bukan musim kot. So tak apalah, jalan sekejap. Lepas tu kalau tak ada juga, kita pergi tempat lain lah. Sebab hari ni ada 3 location yang Abasya akan pergi. So kat sini nak kata main salji pun tak kot. Just ambil gambar, tengok je lah apa yang ada yang boleh dimakan kat sini. Kalau tak ada, kita gerak. Okay. Alright, sekarang kita nak pergi location yang seterusnya, Stobach Falls nama dia. Ya kot. tak tahu sebutan dia macam mana. Nak tahu apa yang ada dekat sana, jom Abasya tunjuk. Alright guys, sekarang kita pergi location yang seterusnya. Kat sini macam tak ada apa. Sebab tak ramai pelancong. Kalau ramai meriah juga. Ni tempat dia orang main ice skating kot. Tapi tempat ni yelah kot, tak tahulah tempat dia orang main apa. Tapi tanah lapang kan. Ni dia orang main ski. Bukan jet ski, tapi ski. Daripada atas lah. Oh, kita boleh je pergi situ tadi tu. Tapi tak apa. Tempat kita main main salji tempat lain sebenarnya. Okay. Guys, dulu Abasya naik motor motor EFI. Sekarang Abasya dah bawa kereta ke Switzerland. Siapa sangka. Okay lah. Kita pergi tempat lain. Mungkin tempat yang lain tu lebih best kot. Tapi ni best. Kat sini best juga. Sejuk pun sejuk, damai, mendamaikan. Tapi lapar kan, kurang mendamaikan lah kalau lapar. Okay dah, jom. Ni yang beginner tu kan, budak-budak baru nak belajar main ski kan, boleh lah main tanah lapang kan. Bukan tanah lapang, tanah mendata tu kan. Tak adalah dia orang turun atas tu ramai je main ski. Tapi kita tak bawa kan peralatan ski. Tak ada bawa. Jadi kita tak boleh nak main. Ni tengah buat YouTube ke? Bukan. Okey lah. Cantik.
Alright guys, Abang Syah rasa Abang Syah dah pernah pergi sini. Sepatutnya sana ada waterfall atas tu, tapi airnya tak banyak turun. Oh, ada atas sekali tu, tapi tak banyak lah turun. Okay. Kat sini korang boleh jalan-jalan je kot. Just jalan-jalan je. Apa yang ada kat sini Aku lupa lah. Aku lupa apa yang ada kat sini. Tapi masa yang aku pergi tu pun sunyi juga macam ni. Dia sunyi juga macam ni. Sebab orang sini tak keluar kan. Sejuk ni. So aku lupa apa yang ada kat sini. Just tu je kot. Waterfall tu je kot. Pasal ada perkuburan lama tu. Boleh dia orang jalan-jalan kat sini. Ni kampung ni. Orang kampung. Baru. Tapi kalau dapat rumah kat sini, kalau diberi peluang kau dapat rumah kat sini kan, kau nak duduk sini? Kau nak kerja mana? Kau nak kerja mana? Jaga pagi. Betul. Orang yang datang sini dia nak parking kan. So untung lah kat situ. Boleh hidup lah. Jaga pagi. Good. Seronok dapat naik helikopter tu. Dia jalan-jalan tu. Sebab sini ada perkhidmatan tu juga. Jalan-jalan naik helikopter. Dia bawa barang ke? Bawa apa tu? Bawa apa lah? Okay. Kat depan sana ada perkuburan lama. Pukul 2. Makan mana? Dari tadi kita cari tempat makan. Tapi tak apa. Kalau macam korang ada rasa macam nak bajet sikit kan dekat sini kan, nasihat Abang Syah, sarapan pagi dekat hotel lah. Lepas tu makan tu korang makanlah dalam pukul 4 petang ke 5 petang. Malam tak payah keluar. Malam bawa lah Maggi ke kembara meal ke apa kan. Betul tak? Sebab apa yang Abang Syah tahulah, Switzerland ni malam mati tak, dia tak meriah lah. Tapi kalau dekat Bandar Zurich kot, mungkin agak meriah kot. Tak tahulah, tapi tak pergi lagi kan. So kita enjoy je lah kat sini. Sebenarnya tak ada apa pun. Bukan tak ada apa yang menarik. Pemandangan menarik. Cuma aktiviti tak tahu nak buat apa kat sini. Ni ke kubur lama. Dia pergi mana? Kubur lama. Kubur lama Kristian lah. Ni kot aktiviti yang best. Oh, bergambar lah kan aktiviti kita. Bergambar lah. Okay, kita nak bergambar dulu. Guys, dekat sana macam ada sungai tau. Jangan cuba pergi bawah. Kalau dia tulis private, jangan masuk tau. Bawah sana ada apa? Pul, nak tengok gambar aku yang handsome. Portrait kan dia. Tak apa, nanti aku Abang Syah post. Ni rumah private ke? Ke tak boleh? Ke tak boleh? Macam tak boleh je pun. Boleh ke? Macam tak boleh je? Macam boleh. Tengok dekat bawah tak ada apa. Okay, kat sini ada sungai, tapi kat situ private dia tulis. So kat sana tak boleh pergi lah. Sini mungkin boleh lah. Bersih lah air dia. Tak ada orang tu.
So masih tak jumpa kedai makan. Bukan tak jumpa tapi tak search lagi kat mana ada kedai makan halal. Mungkin kita pergi makan tempat yang semalam kot. Semalam kita sampai Interlaken. Okay, bayar parking sekejap. Lepas tu kita gerak ke Interlaken lah, cari makanan halal dekat sini. Okay Syah, Apa yang okay? Kita nak pergi makan. Sekarang nak pergi makan tempat semalam. Sebab kita dah kelaparan. Dah pukul Malah nak cari, jadi kita pergilah tempat yang kita dah makan. Kita malah nak buang masa nak cari. Betul. Kita pergi tempat kita dah tahu. Sebenarnya tempat yang kita makan semalam tu, di daerah tu banyak je kedai halal. Boleh je kita makan nasi ke? Ada. Nasi semua ada. Jangan risau. Mungkin bukan tempat semalam, tapi restoran yang berdekatan. Kawasan situ. Okay, so sekarang kita nak pergi makan lah. Macam hujan. Tadi tak cari hujan kan? Aku cakap. Baru cakap dah hujan, nampak tak? Macam mana menitik. So, Alhamdulillah rezeki. So, kita pergi makan dululah. Makan lah. Hujan, Tak payah main hujan. Tak payah main hujan lah. Tak payah. Walaupun kat Switzerland kita tak payah main hujan. Tak payah. Kita tetap nak makan dulu. Hujan Hujan. Oh betul minta hujan Betul. Masih dulu. Hujan. Tinggal tunggu nak lebat je ni. Hujan sejuk. Okay Syah, kita pergi makan. Okay, boleh. Bye. Alright guys, sekarang kita orang ada dekat Interlaken. Semalam kita orang sampai, lepas tu kita orang terus berjalan ke sini makan, lepas tu baru pergi check in hotel. Tapi hari ni kita datang balik ke sini untuk pergi makan sebab kawasan sini banyak sangat makanan halal yang boleh orang Islam makan lah. Antaranya ni kedai India ni, King India King. Lepas tu Napoli pizza ni. Sebelah sana ada kebab. Itu pun kebab tapi macam tutup hari ni. Ni ada kedai India. Kejap lagi mungkin kita makan nasi dekat situ lah kot. Sebab nak cari nasi kan. So jom kita pergi makan dulu. Masih tekak Malaysia. Tak, dia nasi biryani kot. Nasi India. Tapi itulah, jom kita pergi makan dulu. Lepas tu baru kita ambil gambar pakai baju yang baru baju yang lain lah. Semalam baju lain, hari ni baju lain. So jom kita makan. Alright, kita dah jumpa. Kita dah makan kat sini dekat stesen train dia. So kat sini ada kedai makan, kedai India ni, Kashmir Restaurant ni bawah. Jom bawah. Kita dah masuk ke restoran ni. Pun makan apa? Curry Chicken curry. Yes. Malaysia makan chicken tandoori biryani. Siap nasi lah. Dapat nak makan nasi. Tapi harga mahal sikit lah, 5 kali ganda kan. So tak apalah, makan ni pasal. Okay, lagi makanan sampai, kita review makanan dia. Hello Bul. Makan Bul. Jangan ikut Bul. Manakah makanan dah sampai, biasa makan dulu baru review Dah zaman dulu. So jom kita makan. Gelap lah sedih. Tapi tak nampak lah makanannya. Boleh kot. Makan dulu. Okay guys, Alhamdulillah dah selesai makan. Portion dia banyak, tapi habis sebab lapar. Tu pun nampak kenyang dah. Dia tak bagi rasa sikit pun. Tengok licin. Tengok. Tak apa. Ni hari ni hari dia. Sebab terlalu lapar. Memang dah habiskan nasi. Dah habiskan nasi. 3 hari tak makan nasi. 3 hari. Dalam flight. Flight makan kan? Flight ada. Dalam flight kita makan apa? Yang kat Abu Dhabi Etihad punya tu kita makan spaghetti. Bukan, yang macam breakfast tu. Itu breakfast. Sausage. Yang sebelum tu. Itu nasi. Aku makan nasi. Sausage, chicken sausage. Chicken sausage.
Yang budak tu iri Muhammad tu. No. Tengok kau buka. Memang dia. Sorry. Lupa pula tengah on camera. Dia suka kutuk orang ni. Bukan kutuk, dia cerita betul. Kita orang dari tadi cerita pasal momen dalam flight masa nak gerak ke sini tu. Kita orang ada jumpa seorang budak ni. Best lah dengan budak ni. Tapi nak cerita panjang sangat kan. Tak apalah, korang fikirlah sendiri apa jadi kat flight tu. Yang penting nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Dia orang Abu Dhabi. Muhammad kalau tengok ni jenis dia orang tua pun dia sound. Orang tua pun dia sound. Muhammad tu budak dalam umur 7 tahun ke? Bukan dalam 10 tahun dah. Dalam 10 tahun dah. Tapi orang dekat dalam flight tu semua kena sound dengan dia. Rasanya anak orang kaya kot. Muhammad kau kalau tengok ni kau tunggu kau Malaysia kau siap dah. Tapi okey lah, dia masuk air. Okay, dah selesai makan. Lepas ni kita orang nak pergi ke lokasi dia, Crash Landing on You. Dengar kata yang itu tak silap Aisyah lah, sebab Aisyah dah pernah pergi. Crash Landing on You kan. Crash Landing on You. Nama tajuk untuk filem cerita Korea rasanya lah. Abang Syah tu pun tak ingat sebab pernah pergi sebelum ni. So lepas makan ni kita ambil gambar siap, terus kita pergi ke sana. Okay, kita jumpa kat sana. Okay, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Makan tanpa sangkut-sangkut. Okay. Hujan tu kat luar. First time Abang Syah dekat Switzerland rasa hujan. Sebelum ni tak pernah hujan. Apa? Ada hujan punya. Tengah hujan. Dia bukan hujan, dia gerimis. Okay, lepas ni kita nak pergi mana? Bergambar dulu Kita bergambar dulu. Pumpang. Kita pergi ke Crash Landing on You. Okay. Alhamdulillahnya. Tak sangka portion dia banyak, tapi Abang Syah boleh habis sebab terlalu lapar. 3 hari tak kena nasi daripada dalam flight. Nak jalan kepala Muhammad tu lagi. Cerita pasal Muhammad lagi. Tak boleh lah dengan dia masih nak kutuk lagi budak tu. Bukan kutuk. Kita bukan kutuk Muhammad. Mat. Aku kutuk Muhammad. Okey lah. Kita cuma geram sikit je, Mat. Aku dapat cium pipi kau sekali je. Budak kecil. Okey lah. Kita jumpa lagi. Sekejap lagi. Okay guys, tiba-tiba sejuk pula kat sini. So Pul, kau nak pergi mana Pul? Pul, Asap. Semalam tak pun. Hari ni baru kita nampak hujan. Sebab hujan. Mungkin sebab hujan dia lebih sejuk kot. Tapi hari ni kita nampak macam ramai orang Melayu kan hari ni. Macam tempat kita pula kan. So Tom Yam Kung, ada kedai Thailand tu, Tom Yam Kung. Thailand pun dah juga boleh makan dekat sini. Masaj tu. Masaj. Makan sambil masaj. Nak pergi? Kalau aku telefon Kano izinkan aku pergi. Minta izin. Tapi tak nak lah. Maksudnya halal lah kan? Halal kot. Sebab ada orang pakai tudung tu. Ada orang Arab tu. So dekat Interlaken ni makanan halal banyak. Jangan risau, jangan takut nak pergi sini. Cuma takutnya bila tak ada duit je. Orang boleh kumpul slow-slow. Harga makanan dia dalam 20 lebih Swiss franc. Convert lah 5 kali ganda untuk sekali makan. Nasi dengan ayam je. So apa lagi tempat best? Kita orang pun banyak bawa Maggi dalam bag. Kita orang banyak Maggi sebab kita menghargai produk Malaysia. Roti ada satu lori ada. Roti memang banyak. Itu semua produk Malaysia. Kita walaupun pergi mana-mana, kita support lokal. Bodoh lah. Aduh. Okay lah.
kita bergambar dulu. Kita cari tempat-tempat yang best. Sebab semalam pun dah bergambar kat sini. Gambar yang FYP kat TikTok tu dah post dah pun. Tapi hari ni pakai baju lain, baju ala-ala Korea sikit. So kita bergambar lah kat mana-mana yang tempat yang kita belum ambil gambar. Okay. Okay guys, sekarang Abang Syah berada dekat ISO Wall. Ni tempat dia. So tempat ni tempat lokasi filem cerita Crash Landing on You. So juru kamera boleh tunjuklah lokasi dia kat mana. Itu. Nampak tak? Tapi sekarang dah korang kena bayar. Korang nak kena dulu free tau. Dulu free. Sekarang dah kena bayar. Time nak review kena bayar pula. Aduh, tak apalah. Benda jabatan tu je kan. Nampak tak tu ada 2 orang tengah bergambar tu. Bukan Swiss franc ke? Tak ada. RM20. RM20 sekali masuk. Sekali masuk. Tak sampai berapa puluh langkah. Tapi tak apalah. Perasan tak? Pemandangan sama je. Cuma lokasi tempat tu kat situ. So inilah tempat dia. Nak gambar dia je. Kita masukkan dia je lah. Masukkan dia je. Wakil tu 2 orang. Tengok ni berapa jumlah nak kena bayar. 5 CF. 5 Swiss franc. 5 Swiss franc. Dulu tak ada benda ni. Dulu tak ada. Sekarang ada. Dia tengok banyak. Korang tengok dari sini je lah. Korang tengok dari sini je lah view ni. Oh cantik. Kalau nak tahu yang pelakon Korea tu Abang Syah lah. Korea. Itu Korea ke Korea? Korea ke Korea? Okay lah. Inilah view dia. Ini kali kedua Abang Syah datang sini lah. Kali pertama untuk pool. Mungkin akan datang lagi. Sebab dekat Switzerland ni memang lokasi yang orang cakap lokasi yang paling seronok Abang Syah pergilah. Okay. Lepas ni kita jalan-jalan ambil gambar kat sini. Lepas tu barulah balik ke hotel. Sampai petang je kita orang jalan-jalan sini. Sebab malam tak naklah keluar kan. Malam memang bukan kita nak takutkan, tapi memang sunyi gila. Sunyi lah. Sebab diorang semua duduk dalam rumah kan. So tak apalah. Kita jalan-jalan sampai pukul 7 ke apa kan kat sini kan. So kita balik lah. Tapi korang tengok sekarang ni Syah, jangan bye-bye dulu. Asal tengok dia apa ramai ni. Kita view macam tak ada orang tadi. Diorang nak pilih-pilih Korea. Diorang dah sampai. So maksud dia bukan kita orang je yang nak pergi sini. Ramai. Tu dia orang dah tunggu turn nak masuk. Dia orang sanggup bayar. Siap ada yang panjat lagi. Alamak. Tak ada duit tu. Alamak. Penjenayah. Penjenayah. Kita dah rekod penjenayah. Kenapa dia panjat? Tak ada duit. Dia tak ada duit. Kalau tak ada duit, janganlah macam tu. Alah, lagi pun bukan ada orang yang jaga pun kan. Kita dah rekod. Kita dah rekod. Nak benda ni clear macam biasa. PM tepi. PM tepi. Dia pun ikut. Bini dia pun ikut. Baik laki baik. Korang jangan macam tu tau. Korang kalau betul-betul kat negara orang, jangan buat macam tu. Tak ada, jangan bayar. Kau pun asal kau bercakap kau tunjuk muka aku. Aku nak bayar. Diorang tengok apa tau. Diorang tengok macam Abang Syah tak bercakap, tapi kenapa ada suara lah gitu. Okay lah. Okay, ni betul-betul bye-bye Syah Okay Syah, bye. Last gambar dulu. So Syah, ayat last, kata-kata akhir kau untuk orang nak belum terakhir lagi. Masih hidup lagi. Okay guys, bye-bye. I love you dia. Alright guys, alhamdulillah dah selesai kita punya tour hari ni. Untuk hari yang kedua. Sebab hari yang pertama semalam tak record apa-apa pun, just ambil gambar je kan. So besok kita akan ke lokasi yang lain. Hari ni pun Abang Syah nak balik dah, sebab dah rasa macam penat sikit. So kalau korang rasa suka tengok video ni, jangan lupa like, subscribe dan turn on notification. Dan kita jumpa di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.